Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berada di Klims lagi dengan model yang dilancarkan oleh Kia yang masih lagi belum rasmi di Malaysia. Hanya dipertontonkan di Klims 2026, iaitu pengganti Kia Forte dan juga Kia Cerato. Ini dia Kia K4. So ini dia Kia K4 segmen C sedan yang dibawakan oleh Kia yang ditunjukkan di Klims 2026. Ini gambaran model Kia sedan segmen C. Pesaing terdekatnya adalah seperti Honda Civic, Toyota Altis yang ada di Malaysia. So persoalannya sekarang, adakah model Kia K4 ni sekiranya dibawa masuk ke Malaysia dapat bersaing dengan model segmen C paling hangat di Malaysia, iaitu Civic dan juga Altis. Daripada segi design, kita tengok memang sangat-sangat futuristik. Jom kita tengok secara details berkenaan dengan Kia K4 ni. Kalau kita tengok design dia, memang dah terlebih moden lah berbanding dengan Cerato maupun Forte kan. Lagi-lagi bahagian depan dia, Kia K4 ni dia tampil dengan rekaan yang sangat futuristik. Macam rekaan EV pun ada. Lampu LED dia nampak menyelah, ya, menegak, yang diinspirasikan daripada falsafah reka bentuk Kia sekarang lah, iaitu Opposite United, yang memberikan wajah yang nampak agresif pada masa yang sama nampak premium. Dia punya grill depan dia pula, Tiger Nose Grill direka jadi lebih kemas lah, ya, menjadikan keseluruhan bahagian depannya nampak lebih lebar dan sporty. Kita tengok bahagian sisi pula. Ini antara sudut paling menarik pada Kia K4, lain daripada yang lain. Dia punya rim bersaiz 18 inci kali ni dengan design rim yang menawan, sporty. Itu yang menarik berkenaan dengan Kia ni. Kalau tengok garis badan ataupun siluet body dia, yang nampak tajam dan kemas, dipandangkan dengan reka bentuk bumbung fastback yang memberikan siluet seakan-akan macam sebuah coupe kan. Memang nampak very sporty. Walaupun ianya adalah sebuah sedan segmen C, tapi penampilan dia membuatkan ramai menyangka ianya macam sebuah model yang lebih mahal dan berada dalam segmen yang lebih tinggi kan. Contohnya macam berada dalam segmen D. Kau tengok dia punya pillar C dia. Dia punya door handle dia dekat bahagian pillar C tu, nampak kemas lah. Dan kita tengok bahagian belakang pula, Kia K4 ni dia menggunakan lampu LED yang memanjang dan bersambung secara visual dari kiri dan kanan. Lebih kurang macam reka bentuk headlight pada bahagian depan. Reka bentuk ni bukan je nampak lebih moden, malah dia menjadikan sedan ni lebih menyelah lah ketika waktu malam. Cumanya position taillight ni bagi aku terlampau rendah sikit. Sepatutnya dia upkan sikit baru nampak lebih nice lah kot. Dan bahagian bumper belakang pun dia kemas, serta elemen diffuser yang ditambah pun dia memberikan karakter sporty lah pada Kia K4. Satu lagi yang menarik ialah dia punya saiz keseluruhan Kia K4 ni dia lebih panjang dan lebih lebar berbanding model yang digantilah seperti Cerato maupun Forte. Even dia lebih panjang daripada Civic, cuma saiz wheelbase dia lebih pendek sikit lah berbanding dengan Civic. Dan secara keseluruhannya dia memberikan, bagi akulah dia nampak lebih garang lah dekat atas jalan raya. Kalau nampak on the road ni memang nampak garang lah. Dan dia secara tak langsung memberikan ataupun menghasilkan ruang kabin yang lebih selesa untuk penumpang. Jom kita tengok bahagian dalam untuk Kia K4 ni. Tapi untuk Klims dia hanya tunjuk eksterior je lah. Untuk interior ni, Kia K4 ni dia meneruskan juga tema moden seperti yang kita lihat pada EV4 dan juga EV5 kan, yang mana menggunakan skrin digital bersaiz besar yang menggabungkan panel instrumen dan sistem infotainment dalam satu paparan yang nampak premium lah. Dia tak
macam tipikal kereta China yang menggunakan skrin IHU yang besar kan. Ini satu yang aku puji lah, kereta-kereta Kia ni dia masih lagi mengekalkan button-button fizikal yang lebih praktikal dan lebih selamat. Kita tengok dia punya susun auto dashboard pun nampak minimalis kan, menjadikan ruang kabin ni nampak lebih luas dan macam aku cakap lebih kemas. Penggunaan material pun premium, dan kemasan dalamannya pun berkualiti berbanding dengan generasi sebelum ni lah. Dan secara keseluruhannya bagi aku Kia K4 ni dia sebenarnya membuktikan bahawa sebuah sedan kan masih lagi mampu untuk tampil menarik lah dalam era ramai yang pilih SUV ni kan. Berkenaan dengan powertrain, untuk Kia K4 ni menurut Kia, dia terdapat 3 variant engine, iaitu enjin berkapasiti 2.0 liter yang menghasilkan power sekitar 152 PS dan 192 Nm torque menggunakan transmission 680 lah, dan satu lagi enjin 1.6 liter MPI. Ini yang paling kecil sekali enjin iaitu menghasilkan power sekitar 123 PS dan 150 Nm torque. Enjin yang sama diguna pakai pada Kia Cerato lah yang paling latest dah yang ada dekat Malaysia ni, dan juga transmission 680. Dan untuk varian yang paling tinggi sekali, dia menggunakan enjin 1.6 liter TGDI, enjin yang paling latest dalam line up model Kia, menghasilkan power sekitar 193 PS dan 264 Nm of torque, dan menggunakan transmission 8-speed automatic. So dekat sini tiada penggunaan transmission CVT maupun DCT, hanya menggunakan transmission automatic yang konvensional. Yang menarik juga, Kia dia dah lancarkan Kia Total Care, yang mana kalau korang beli kereta Kia akan dapat 8 tahun warranty. 8 tahun bye. Dan juga 8 tahun servis, yang ini not sure free service labor ataupun sekali dengan part, rasanya labor lah kot. Dan juga 8 kali penukaran tayar, zero worries. Oh mantap babe. Dan juga first year insurance semuanya ditanggung oleh Kia, dan juga cash rebate sebanyak RM8,000. Yang paling menarik sekali, 8 tahun warranty tu. Peace of mind. Ini menunjukkan Kia memang serius nak menunjukkan kualiti produk mereka dan nak kekal sustain brand Kia ni di Malaysia. Apa lagi korang nak kan? So, itu saja berkenaan dengan Kia K4. Apa dapat korang berkenaan dengan model segmen C sedan yang dibawakan oleh Kia ni? Patut ke Kia Malaysia bawa masuk model Kia K4 ni untuk bersaing dengan pesaing terdekatnya seperti Honda Civic dan Toyota Altis? Dan mampu ke model ini untuk bersaing dengan kedua-dua model tu di Malaysia? Dan apa pendapat korang? Adakah korang berminat sekiranya Kia Malaysia bawa masuk model Kia K4 ni? Komen dekat bawah. So, itu saja berkenaan dengan Kia K4. Assalamualaikum.